Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Lensa Bicara Razak Wan. Podcast santai tapi penuh cerita menarik. Betul tu, saya Adwa. Dan saya Amira. Hari ini kita akan berbual tentang satu topik yang sangat best, iaitu Raya Dulu dan Sekarang. Hari ini kita ada seorang tetamu istimewa untuk berkongsi pengalaman raya zaman dahulu. Ya, inilah tetamu istimewa kita hari ini, Cikgu Suhana. Hai, Assalamualaikum dan terima kasih kerana menjemput saya untuk ke podcast hari ini. Sama-sama. Cikgu, kami nak tahu macam mana suasana hari raya zaman cikgu kecil dulu. Masa cikgu kecil dulu, banyak kenangan manis waktu saya kecil dulu. Biasanya bila nak sambut hari raya, kami akan kemas rumah sama-sama, masak rendang, buat lemang dan buat macam-macam jenis kuih raya. Maksudnya, semua buat sendiri ya cikgu? Ya, zaman dulu semua buat sendiri. Kita mana ada pembantu untuk buat. Bila kita nak buat ketupat, kita cari daun sendiri untuk anyam sendiri. Kita cari buluh untuk buat lemang dan bakar sendiri. Kita bersihkan rumah, hias rumah, cat rumah. Semua tu kita buat sama-sama. Suasana masa tu, sangat meriah. Bestnya, ada aktiviti lain tak cikgu? Aktiviti lain, okey, contohnya bila kita buat ketupat, ayah saya akan cari daun ketupat untuk buat ketupat. Jadi masa tu abang saya akan tolong ayah saya. Kemudian bila waktu malam kami akan main bunga api, pasang pelita, dan pagi raya pula kami akan jalan kaki dari rumah ke rumah untuk beraya. Tapi ingat, sebelum kita nak jalan raya tu, kita semua akan pergi masjid untuk solat raya sama-sama. Seronoknya. Mesti ramai sepupu berkumpul kan? Memang ramai dan saya pula ada ramai adik-beradik dan ramai sepupu. Rumah nenek saya penuh dengan ahli keluarga. Suasana sangat meriah dan penuh dengan gelak ketawa. Kalau kita bandingkan dengan raya sekarang, banyak perkara yang sudah berubah kan? Betul. Sekarang banyak kuih raya boleh beli di kedai atau secara online. Ya, betul tu. Sekarang kuih raya mudah je awak nak beli dekat online ataupun kita pergi kedai. Tapi kalau dulu kuih raya kita buat sendiri. Anak-anak akan tolong ibu bapa untuk buat kuih raya sama-sama. Dan sekarang pun ucapan raya sekarang kita hanya hantar ucapan melalui WhatsApp atau media sosial sahaja. Dulu orang hantar kad raya kan cikgu? Betul, dulu kita hantar kad raya dan kita rasa begitu teruja untuk menerima kad raya yang akan dihantar menggunakan perkhidmatan pos. Kad raya zaman dulu ada pelbagai jenis versi, pelbagai jenis ukuran, dan kad raya yang satu lagi yang bestnya, kad raya tu bila kita buka dia mengeluarkan bunyi lagu hari raya. Tapi kalau sekarang susah nak jumpa kad raya yang macam tu. Sekarang pula, orang buat video ucapan raya atau hantar mesej sahaja. Walaupun cara berubah, suasana raya masih meriah kan cikgu? Ya, suasana hari raya tu masih lagi meriah. Tak kira lah kita berada di zaman dahulu ke zaman sekarang ke. Yang penting suasana hari raya tu kita berkumpul dengan keluarga dan kita saling bermaaf-maafan. Cikgu, sebenarnya apa yang paling penting tentang hari raya? Apa yang paling penting tentang hari raya? Bagi saya, perkara yang paling penting ialah kebersamaan itu. Waktu kita bersama, kita menerapkan nilai bermaaf-maafan di hari raya. Walaupun pada hari lain pun kalau kita buat salah, kita kena minta maaf kan. Tapi di hari raya tu kita ada satu suasana yang kita akan berkumpul di pagi raya. Kita minta maaf dan yang muda akan menghormati orang yang lebih tua. Dan pada waktu tersebut kita dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Betul tu. Masa raya kita jumpa ramai saudara yang jarang jumpa. Dan yang paling best, dapat duit raya. Aduh ni, memang fokus duit raya je. Duit raya tu memang seronok. Tapi nilai yang lebih penting ialah kita bersyukur dan berkongsi rezeki dan kegembiraan kita dengan orang lain. Kalau orang bagi duit raya, kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Betul cikgu, raya sebenarnya tentang kasih sayang dan kebersamaan. Baik cikgu, kita ada soalan pantas. Kuih raya kegemaran cikgu? Konflik madu, Makanan wajib pagi raya? ketupat dan rendang, Minuman kegemaran waktu raya? air oren. Kenangan raya paling cikgu ingat? Berkumpul dengan keluarga besar saya dekat rumah nenek saya. Wah, mesti meriah tu kan?
Daripada perbualan kita hari ini, kita dapat lihat bahawa raya dulu dan raya sekarang mungkin berbeza dari segi cara, tetapi nilai yang dibawa tetap sama. Nilai seperti kasih sayang, bermaaf-maafan dan kebersamaan tetap sama. Terima kasih kepada Cikgu Suhana kerana sudi berkongsi cerita dan pengalaman untuk kami semua. Sama-sama, terima kasih juga kepada podcast kerana sudi menjemput saya dan saya rasa seronok berbual dengan Adwa dan Amirah hari ini. Kami berharap podcast ini memberi manfaat kepada semua pendengar. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. It's a wrap. Bye.